Bayangkan, dunia yang kita kenal hari ini tiba-tiba berubah secara drastik. Negara-negara kehilangan kuasa sebenar, agama hanya dianggap simbol semata dan setiap pergerakan manusia dipantau tanpa henti. Persoalannya, adakah itu masa depan yang sedang menanti kita? Adakah kita sebenarnya sedang bergerak ke arah sesuatu yang digelar New World Order? Istilah ini bukanlah baru. Ia sudah lama disebut oleh pemimpin dan tokoh dunia sejak ratusan tahun lalu. Selepas berakhirnya Perang Dunia Kedua, lahirlah wacana tentang dunia baru yang kononnya lebih stabil dan tersusun. Bagi sesetengah pihak, itu dilihat sebagai janji keamanan. Namun bagi yang lain, ia dianggap sebagai satu tanda bahaya yang tersembunyi. Jika kita lihat keadaan hari ini, dunia berubah dengan sangat pantas. Ekonomi semakin global, mata wang digital mula mengambil tempat dan hidup kita bergantung penuh pada teknologi. Daripada telefon pintar, sistem biometrik hinggalah kecerdasan buatan. Sebahagian orang berpendapat, semua ini membawa kita kepada satu bentuk kawalan global. Peperangan, krisis keuangan, wabak penyakit, semuanya seolah membuka jalan ke arah sistem dunia yang baru. Setiap kali krisis melanda, penyelesaiannya sering datang daripada badan antarabangsa. Kita sering dengar nama seperti Bank Dunia, IMF dan WHO. Namun persoalannya, sejauh mana kuasa sebenar berada di tangan rakyat dan sejauh mana ia ditentukan oleh pihak berkuasa global. Jika diperhatikan, ada simbol-simbol yang menimbulkan pelbagai tafsiran. Sebagai contoh, piramid dengan mata satu pada wang dolar Amerika sering dikaitkan dengan pengawasan mutlak. Walaupun tafsiran itu berbeza-beza, ia tetap menimbulkan tanda tanya. Di masa yang sama, konsep seperti digital ID dan global citizenship semakin dipromosikan. Sekilas pandang, ia nampak seperti sesuatu yang positif. Tetapi adakah ia menjamin kebebasan kita atau sebenarnya membuka ruang kepada kawalan yang lebih ketat? Teknologi kini menjadi senjata paling berkuasa. Kamera pengawasan berada di mana-mana. Algoritma media sosial membaca tingkah laku kita dan data peribadi disimpan dalam jumlah yang sangat besar. Bayangkan jika semua teknologi ini digabungkan di bawah satu sistem. Kuasa untuk mengawal manusia mungkin berada hanya di hujung jari. Adakah semua ini berlaku secara kebetulan atau sebenarnya ada rancangan besar di sebaliknya? Dari perspektif agama, banyak ulama mengingatkan kita tentang fitnah akhir zaman. Akan tiba masa dunia berada di bawah satu sistem yang besar. Sebahagian melihatnya sebagai persiapan ke arah munculnya fitnah Dajjal. Kita tidak mampu mengatakan dengan pasti, namun tanda-tandanya semakin jelas di hadapan mata. Maka timbul persoalan, kenapa isu seperti ini sering dilabelkan sebagai teori konspirasi? Kenapa ada maklumat tertentu yang cepat sahaja ditutup dan didiamkan? Adakah mungkin kita sedang diarahkan perlahan-lahan menuju satu bentuk dunia baru tanpa kita benar-benar sedar? Perlu ditegaskan, soalan ini bukan untuk menakut-nakutkan sesiapa. Sebaliknya, ia untuk mengajak kita semua berfikir. Adakah benar kita menuju kepada New World Order? Atau sebenarnya semua ini hanya kebetulan semata-mata? Apapun hakikatnya, satu perkara pasti, kita tidak boleh leka. Kita perlu terus mencari ilmu, bertanya dan peka dengan apa yang berlaku di sekeliling. Kerana apabila masa itu tiba, mungkin sudah terlambat untuk menyesal. Jika anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam perkongsian seterusnya di Medan Dakwah.